Korang nak tahu tak yang sebenarnya pelangi pun boleh muncul pada waktu malam? Jom kita tengok. Fenomena ini dikenali sebagai pelangi bulan. Ia berlaku apabila cahaya daripada bulan dipantulkan dan dibiaskan oleh titisan-titisan air di udara. Konsepnya sama juga seperti pelangi biasa. Tapi disebabkan cahaya bulan jauh lebih lemah berbanding dengan matahari, warna pelangi ini biasanya kelihatan sangat pudar ataupun hampir putih kepada mata manusia. Selalunya untuk melihat pelangi bulan, kita perlu menggunakan kamera dengan pendedahan yang lebih lama. Kemudian, fenomena ini sangat jarang berlaku. Hal ini disebabkan ianya boleh berlaku dalam hanya keadaan yang tertentu, seperti bulan mestilah terang, langit mestilah gelap dan terdapat kelembapan seperti hujan ataupun kabut. Jadi, kalau anda nampak pelangi pada waktu malam, ia mungkin pelangi bulan. Anda dapat sesuatu? Sila like, komen and share.